Segar mawar dalam jambangan, jadi hiasan si anak antara. Pemanis kalam saya sembahkan, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Nur Airina binti Safaruddin nama diberi, seorang pelajar tingkatan 5 daripada Sekolah Menengah Agama Ulu Jempol. Kod sekolah saya adalah NFT 1002. Hobi saya adalah membaca pelbagai bahan bacaan, terutamanya bahan sastera dan bahan ilmiah seperti contoh novel, pantun dan juga puisi. Andai patah, saya perjawali, bertongkat jua, saya kemari. Bukan kerana ingin bermimpi, tetapi ingin bersama-sama memahami, mendalami dan menyelami mauduk bicara buku kita pada hari ini, iaitu Tuhan, Aku Ingin Sembuh. Karya ini mengandungi 467 halaman bercetak. Buku terbitan karya Tarbiyah Sentap ini diterbitkan pada tahun 2023. Buku ini juga adalah buku bukan fiksyen. Terdapat 12 bab di dalam buku ini. Senaskah buku ini terjual pada harga RM25. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, sebelum kita membelek setiap muka surat yang ada, moleklah sekiranya kita berkenalan dahulu siapakah tenaga kerja di sebalik karya Tuhan Aku Ingin Sembuh ini. Karya ini telah ditulis oleh Adenin Roslan, iaitu seorang pempengaruh media sosial. Siri motivasi ilmiah dan nilai murni Tuhan Aku Ingin Sembuh ini mengisahkan cara-cara mengatasi masalah golongan remaja yang terlalu leka dengan duniawi dan mudah berputus asa. Karya ini sangat menarik dan syarat dengan nasihat serta pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian, terutamanya kepada golongan remaja. Di dalam karya ini terdapat pelbagai kata-kata motivasi untuk membantu remaja menangani masalah dalam kehidupan seharian. Kata-kata motivasi yang terdapat di dalam karya ini ditulis oleh penulisnya, iaitu Adenin Roslan, bermula 1 Januari hingga 31 Disember. Antara contoh kata motivasi pada 6 Ogos adalah: Allah tidak pernah putus asa mengampunkanmu, syaitan tidak pernah putus asa menyesatkanmu. Lalu, mengapa kamu berputus asa untuk bertaubat? Meninjau daripada skop yang lain, buku ini juga mengandungi 12 kisah Nabi yang boleh dijadikan tauladan dalam kehidupan seharian. Setiap kisah Nabi ini terdapat di penghujung bab. Terdapat kisah Nabi yang dapat membantu kita menyembuhkan diri kita daripada sifat-sifat yang sering kita lalui, seperti contoh kekecewaan, takut dan juga putus asa. Terdapat pelbagai pengajaran yang boleh dijadikan iktibar di dalam bahan bacaan ini. Nilai sabar, tekad dan tidak mudah berputus asa perlu diterapkan daripada karya ini. Walaupun sudah pernah melakukan pelbagai perkara yang buruk, maka ketahuilah peluang untuk kita berubah ke arah kebaikan itu sentiasa ada. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, bukanlah satu tiket untuk kita sentiasa lalai dalam kehidupan seharian kita. Pada pendapat saya, gaya penulisan karya ini sangat menarik dan juga mudah difahami. Penggunaan gaya bahasanya juga telah memudahkan pelajar seperti saya untuk membaca dan memahami kesudahan karya ini. Bahan bacaan ini mudah dibawa ke mana-mana dan sisipan nasihat serta pengetahuan yang terdapat di dalam bahan bacaan ini sangat membantu dalam menambah ilmu pengetahuan ilmiah saya. Kesimpulannya, terdapat banyak iktibar yang boleh dijadikan pengajaran dalam hidup kita. Ternyata alam remaja zaman kini sangat mencabar dan berbahaya jika kita tidak mampu mengawal diri kita sendiri. Namun, terdapat banyak juga kemanisan alam remaja yang boleh kita rasai jika kita berusaha mencarinya.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.